Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni petang-petang ni sambil-sambil duduk potong pokok mulberry bagi pendek. Kutip ni ada pokok maman tanah maman Jepun. Nak buat apa? Jeruk. Jom mulakan misi buat jeruk maman. Mula kena ambil macam ni. Kalau petua orang dulu kan, dia ujung dia buang. Tu kalau orang ada sakit angin ke apa, dia kata insyaAllah boleh makan. Ni buang. Lepas tu baru kita potong pendek-pendek macam ni untuk buat jeruk. Okey, jom ikut saya buat. Ni saya ambil yang muda je. Yang tua keras tu kita buang lah, sebab kena potong dengan tangan. Kalau potong dengan pisau ni kita tak tahu yang mana yang keras, mana yang lembut. Okey, kita ambil yang lembut-lembut je. Bunga ni buang lah sebab keras. Kan biji benih dia ni. Dia dah jadi biji benih. Hujan lah pula. Hari dah start hujan. Dah bising. Tapi kalau bunga boleh ambil. Bunga lembut. Boleh ambil. Alhamdulillah banyak juga dapat ni. Hasil apa? Menoreh hari ni. Lepas tu jom kita ini kan layukan dulu. Lepas tu kita masak air apa? Masak air, panaskan dulu air panas, bubur garam. Nanti kita sejukkan. Dah sejuk baru kita masuk daun ni. Okey. Nanti kita sambung balik video. Ni jeruknya dah jadi. Okey. Masa tu hari kan saya cakap kena masukkan nasi sejuk. Mana ya? Mana nak tunjuk? Tu. Saya dah masukkan nasi sejuk. Okey, ni dah jadi. Dah boleh makan jeruk maman.